Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Jadi perbincangan kita hari ini adalah semalam kita dah lukis litar A+, B+, A-, B- ini dengan menggunakan kaedah GIC circuit. Okay, kita pun dah simulasikan dan ianya dapat berfungsi dengan baik. Jadi hari ini kita nak tukar kita punya litar GIC ni kepada IEC circuit. Tukar kepada IEC circuit. Jadi macam mana saya nak buat? Okay, yang pertama litar ni kita dah ada. Maka saya boleh letak kat tepi ni supaya senang saya nak rujuk untuk buat GIC. Okey, seterusnya saya new, klik new, saya buat satu litar yang baru. Okey, untuk litar pneumatics kita boleh copy paste ya. Copy paste. Copy paste saja, kita ubah dia punya tajuk dia IEC. IEC. Okey, seterusnya dari sudut labeling semua tak ada masalah sebab dia adalah dua file yang berbeza. Okey, litar je yang berbeza. Okey. Jadi cumanya untuk solenoid dalam IEC dia tak guna ABC, dia guna Y. Contohnya kat sini Y1. Okey, ni Y2, Y3 dan Y4. Okey, dalam IEC dia guna Y, kalau relay dia guna K. Baik. Jadi kita follow je litar GIC yang sedia ada ni. Kita tukarkan komponen IEC kepada GIC kepada IEC. Okey, kita ambil komponen-komponen IEC, power dan positif dan negatif. Seterusnya kita ada push button, contact normally close dan relay. Okey, kita ambil push button, contact normally close dan kita ada coil relay. Okey, sambungkan dan kita labelkan. Okey. Okey, kita samakan supaya nampak seragam. Ini adalah PB. Nama sama tak apa sebab dia dua page yang berbeza. Kemudian kita ada R5 normally. Kalau kat sini dia tak panggil R5 lah, dia panggil K5. Okey, ini adalah K1. Call 1. Okey, kalau kita nak jarak-jarakkan dia jauh sikit bagi nampak. Ni pun okey. Okey, selesai pada baris yang pertama. Baris yang kedua kita ada latch circuit. Kita ada satu kontak K1, bukan R1 lah. Sambungkan. Okey, baris yang berikutnya kontak open, kontak close dan solenoid. Okey, sambungkan dahulu. Undo. Tadi saya nak buat atas ni. Okey. Kita boleh zoom kalau nak susah nak ni. Okey, ini adalah K1. Ini adalah K2. R kita tukar jadi K. Dan inilah Y1. Solenoid A+, kita bagi dia Y1. Baris berikutnya kita ada limit switch. Limit switch dengan kontak ni benda yang sama lah, cuma label berbeza. Kontak normally open dan coil. Ini K2, kontak normally open, K1 dan limit switch A1. Limit switch sama lah, kalau A1 lah. Okay. Yang bawah ni adalah switching lah, dia tunjuk kita punya kontak tu normally open, normally close, dia tak ada
memberikan untuk rujukan kita ya lah. Okey, kita dah sampai coil R2 ataupun K2. Kemudian kita lash dengan R2, lash K2. Lash ni sebenarnya tujuannya untuk memastikan litar tu sentiasa hidup. Jadi minggu depan dalam kelas saya bagi tunjukkan apa fungsi lash tu. Okey. Dan fungsi lash kenapa saya akan tunjuklah. Hari ni kita belajar macam mana nak bina litar tu. Okey. Open, close, solenoid. Jadi kita ambil ni, kita copy je. Paste dan kita labelkan dengan label yang baru. Okey, ini adalah K2. Okey, K2, K3. Kenapa ada K3? Kenapa ada ni? Semua kita akan ni Y3. Y3, Y1 A plus, Y2 A minus, Y3 B plus, dan Y4 B minus. Okey, seterusnya adalah ada lash circuit ni. Kita ambil ni, sama juga kita copy paste. Copy paste. Okey, kita susun kebukannya kat bawah ni. Dia benda yang berulang lah. Okey. Okey, so kedudukannya bagi sama. Dan label yang berbeza lah. Ini adalah K3. Seterusnya ni adalah K2. Ini adalah limit switch B1. Dan ini adalah K3. Okay, berikutnya adalah baris solenoid. Kita ambil ni, Ctrl C, Ctrl V. Jadi biasanya masa labeling nanti dia akan ada isu lah, masalah nanti kalau tak jalan ke semua. Kita akan semak balik dia punya labeling. Ni Y2. Y2, K4. K2, K3 lah. Okey. Yang berikutnya kita copy latch circuit lagi. Benda ni berulang lah. Okey. Okey, ni A0. R3, K3. Dan ini adalah K4. Lash K4. Okey, berikutnya kita copy solenoid. Okey, ini tak ada. Ini adalah K4. Ini adalah B minus bersama dengan Y4. Dan yang terakhir, limit switch. Limit switch. Dia tak ada lash sebab dia last sekali. Okay, K5 ni adalah relay untuk nak putuskan circuit. Ini adalah K5. Ini adalah K4. Dan ini adalah limit switch B0. Okey, bila dah selesai, kita boleh simulasikan dia. Kita play di sini. Tekan push button. Okey. Jadi ianya beroperasi dengan baik. Jadi mudah saja kita nak tukarkan GIC kepada IC. Kita gantikan
relay. Kalau di GIC kita ada R, kalau di IEC kita ada K, dan solenoid kalau di GIC kita ada A, B, C, dan dalam IEC kita ada Y lah. Itu perbezaan di antara GIC dan IEC. A plus, B plus, okay, A minus dan B minus.